Lambat lambat. Lambat. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar semua? Okey, so sahabat-sahabat, hari ni 25 hari bulan 12. Hari ni hari Kismis Day. Hari ni kita cuti ya. KL satu Malaysia cuti ya. So alhamdulillah hari ni kita ada satu lagi misi kita. Misi kita ke Pantai Timur, belah-belah Pantai Timur, iaitu di Pahang ni. Kita sebenarnya nak pergi ke Pekasari di Temeloh, di Cenoh. Salah satu Pekasari yang agak rare lah, tapi jarang orang pergi. Sebab apa, Pekasari ni di hari Khamis je. So hari ni saya sekarang ni berada di RV di Tol Cenoh ni. Kita nak tunggu ada 2-3, mungkin ada member daripada Kuantan belum sampai lagi. So kita rest kat sini. Apa yang menarik hari ni, cuaca sangat menarik. Yang panas, tengok matahari. Dah tak hujan lah. Semoga perjalanan hari ni lancar lah. Pagi ni kita nak ke Pasar Pagi Cenoh. Kita akan cari kuih-kuih tradisional kat sana. Lepas tu kita akan ke mana? Udang Galah Orang Minyak, dekat Teriang sana. Hari ni lebih kurang dalam 20 lebih lah. 20 lebih, ada daripada Kuantan pun ada, daripada Jasin pun ada, Cik Din. Jasin pun datang. Seremban pun ada, Abang Yus. Nanti kita jumpa terus dekat Pasar Pagi nanti. Okey, itu saja. Air laju tadi. Oh, Jimmy. Oh, Jimmy, apa khabar Jimmy? Sihat.
dah. Alhamdulillah. Kamu tak paku ah. Alhamdulillah. Tak ada aku. Tak ada aku. Tak ada aku. Okey bang. Okey ah. Jom kita debat lah. Kita tunggu sana tu lah. Bang. Kita tunggu sana lah. Mana? Ceno. Siapa? Imat dah dah. Ada tak? Imat. Mana ada Imat? Imat. Buat apa kan? Dia tengok agak apa tak. Dia tahu jalan tu kot. Atok. Okey Tok, okey Tok. Mana fake mata? Hitman. Hitman ya. Tu Hitman. CPR nanti dulu lah. Buat masa ni hold dulu. Hold dulu. Hold. Tu apa tu? Fake mata tu. Makan sekali makan. Itu dia. Pakai lah. Hitman. Hitman lah. Pergi balik ke Kota Bel. Mana dia? Yo. Kita isi minyak dulu kat Petronas. Okey, beres. Boleh. Kanda start engine, vroom vroom vroom. Dinda duduk belakang, zoom zoom zoom. Jalan jauh tak rasa penat, asal berdua hati jadi kuat. Kanda Dinda Couple rider pusing kota, sampai ke border gelap kedawa. Sepanjang jalan ride bersama penuh warna. Singgah makan roti canai, selfie dulu baru jalan lagi. Bendera merdeka ke kita kibarkan. Okey brother, pukul 11.30. 11.30 kita kumpul kat sini bang. Okey. Tak ada apa, tak besar pun. Baru sampai ke? Lah, tak ada, jauh sangat, ketinggalan. Cik Ali. Nampak tadi kat Maran. Tadi dekat itu, dekat arena Gambang. Kau orang dah sampai terbelum. Tak apalah. Okay bang. Janji jumpa. Janji jumpa. Okey bang. 11.30 jumpa sini. 11.30. Ada apa nak pergi apa kau tengok? Entah, jalan-jalan je lah. Jalan-jalan je lah. Oh, ini orang. Ayo, asal lambat ah. Lambat ah. Lambat Saja mau di Santuni lah. Di Santuni ah. Ini sahabat daripada Kuantan. Okay Jeff. Everything okay? Ya. Pukul 11.30 kita jumpa balik sini. 11.30. Okay. Pukul 11 lah. Bukan ada apa pun. Apa kak? Apa masalah? Okey. Apa masalah? Parking semua okey semua. Macam ada orang nak belanja kan? Ada. Atok. Oh, atok. Macam gaduh. Ada. Pergi mana tu? Tu geng kita ke? Cari parking ke? Sana boleh. Wow. Sini. Pusing mana? Cik, macam mana hari ni cik? Okey. Hari ni Cantik lah. Smooth lah. Cantik. Cuaca pun cantik lah. Just like Kasilka. Apa kat tangan? Sokok lah. Baru belajar. Mau baca. Masa tak bawa bot tadi. Tak risau. Ni Ni penuh ikan lah. This is my hometown. Don't worry. Hari-hari ada durian. Sudah. Dari mana tiba-tiba ni? Daripada mana pula ni? Sudah. Jauhnya. Kita kata jauh ni. Baru sampai lah. Tapi jalan dalam ke luar? Jalan Tak ada jalan dalam ke? Sini boleh kan? boleh. Tapi Lambat lah. mula-mula banjir. Oh. 2-3 hari ni tanya member-member tak lepas.
banjir. Oh. Lepas tu pagi tadi sebenarnya boleh. Betul. Tapi nak sama dengan Abang Meran dengan Kesen semua. Keluar di situ lah. Oh, dia pun tukar bateri. Habis lah tadi. Bila membuang kat situ. Free of charge je aku. Confirm 3 hari baru sampai Kuantan. Itu yang ada dekat Kasari tu. Kalau kau punya goreng pisang lah. Bang, ni ambil gambar atas bang. Alamat salah bukit alamat. Aduh, abang tak tempat lain nak lalu. Tapi harus ku relakan, cinta tak bisa dipaksakan. Kau bukan cintakan. Kenapa? Keduk orang cakap aku maintain. Pangan tu buat 3. Beli apa? Ni kopok. Rokok bulat. Tak ada ni kat sana ni. Ada. Ada? Kopok bulat. Tak ada. Sahabat-sahabat, Sam, kita kat mana sekarang, Sam? Kita sekarang berada dekat dah masuk pekan Pasar Pagi Cina. Pekan Sari Cino. Pekan Sari Cino ni merupakan satu pekan sari yang agak tertua di Malaysia yang berada di dalam daerah barat. Kena cari yang benda legend lah. Oh, nombor 2. Nombor 1 Tebeloh, sini nombor 2. Dia bukan nombor 1 tau. Kalau nak datang ke sini boleh Google atau wish dia Pekan Sari Cino, tapi dia setiap hari Khamis. Saya dah beli sedap. Oh, ini 3 hari. Tak habis. Hari ni ramai orang hari ni sebab apa? Cuti Christmas. Cuti Christmas. Betul-betul ramai orang hari ni. Kita nak jalan pun tak boleh sangat. Bang, beli apa bang? Oh, itik. Angsa. Mana satu jantan, mana satu betina bang? Tak dalam air baru tahu. Tahu dalam air baru tahu. Satu jantan, satu betina. Kita beramli. Mana yang jantan, mana yang betina? Ini angsa. Yang mana satu jantan bang? Nanti ya saya tengok abang. Yang kat beleter tu perempuan tu. Yang ini jantan bang. Yang ini betina. Ya. Ini betina. Yang ini jantan. Ya. Kalau nak tahu, dia duduk di belakang si jantan. Tak ada lain. Okay, let's go. Ini kopi kampung punya kopi. Cappuccino. Ini kopi kampung. Kopi. Berapa dia bang? RM135 ni. Bukan RM35. RM135. Tahu?
Jangan saya pergi makan jangan saya lagi. Mampu kita kompak. Jadi. Ikan apa tu, bang? Susu arus. Ha? Susu arus. Oh, iya ke? Susu arus sedap buat asam pedas. Oh lah. Berapa ni? Tak pergi sekolah hari ni. Pergi sekolah. Dia cuti. Cuti tak pergi sekolah. Ada konten 2-3 biji datang daripada sini. Jumpa sini bang. Oh, jumpa member sini. Penyair di Rimba. Penyair di Rimba Penyair di Rimba. Oh, apa punya TikTok ke apa? Apa punya nickname apa? Nenek penyair. Facebook ke apa semua tu? Penyair di Rimba Oh. Okey, selamat pagi Jaya. Okey bang. Okey. Tak ada kedai. Tutup. Oh, ada. Rambut panjang sekarang sudah berubah jadi baik Buat video Video lah, mesti ada video. Bukti ada mari Oh, tak ada keke kan? Tara keke ni hari. Dua hari telah turun Datang kita mari. Cakap mari kita tak mari. Betul lah betul. Kampus saya, Maran. Sorry bang, Maran. Maran di belakang share tu. Sebelah sana. Belakang share kan ada perumahan dalam tu. Oh, situ. Bandar Maran tu. Bandar Maran tu. Abang duduk mana? Melu. Oh, Melo. Kalau tengok dalam itu. Oh, ya. Jumpa sahabat kita. Tadi jumpa dah seorang tadi. Ya. Bang beli apa bang? BP apa tu lagi lah. Tepung bungkus. Bungkus lah. Ala-ala perut dulu lah. Sementara Tengok ni. Oh. Ini ada durian. Kita ada durian. Durian rasa. Acik makan. Buang dua ada semua ada. Macam-macam ada. Ini hari Khamis. Semua ada sini Makan apa? Lagi nak makan. Durian murah. Lagi nak makan ke? Ini rasa-rasa je. Ini pembuka selera. Oh, makan apa? Kepuk. Kepuk ada. Ayam gunting. Oh, semua ada. Jauh-jauh beli ayam gunting. Kulit pun ada aku dek. Ayam gunting KL pun ada. Alah, datang jauh-jauh beli ayam gunting. Okay bang. Yes, jadi Kau beli apa tu? Tak ada ni. Nanti. Beli air balang je? Air balang ni. Datang jauh-jauh air balang? Ada kedai makan tadi kan. Tak ada, dia belah sana sikit ada. Nasi. Tengok lah penuh ni kedai makan. Kau penuh makan sana nanti lah. Okay, so sahabat-sahabat, kita rest sekejap selepas kita berjalan masuk dalam punya Pekarsari tu. Ramai yang susah nak berjalan Hari ni kan biasalah hari cuti memang ramai orang. Tapi cuma kalau kat sini kau nak beli kena prepare duit cash Sebab apa kat sini tak banyak lagi sistem-sistem QR ni. Sebabnya line telefon tak berapa cantik. Celcom je yang okey. Selain daripada tu dia agak kurang sikit. Jadi kalau nak beli QR tak ada ni susah sikit. Ya, kena kalau kawan-kawan nak datang kena bawa cash. So hari ni saya tak beli apa ni, saya beli pulut panggang Minta dia baik di depan bedul. Tanya kan? Dia baik minum pulut merah. Buku merah tu veteran. Beli perkhidmatan 100 tahun ke atas. Kalau
Banyak tu. Banyak shopping tu. Oi. Brother. Woi brother. Mari sini, mari sini. Woi brother. Kenapa lambat brother? Aduh, ikut jalan ini, ikut tepi sungai. Tunggu je lah sana. Teriak. Orang suruh naik motor bukan naik bot. Aduh, Orang salah dia bawa naik bot. Tunggulah kat teriak. Kita mau sampai je lagi. InsyaAllah. InsyaAllah Tak apa. Jadin, kenapa awal sangat hari ni sampai ni? Ini lagi saya ni lah ketiduran. Ketiduran. Solo ke apa? Solo. Solo yang best. Jom kita nak gerak ni, kau lambat ni. Jom kita tunggu cik. Mesot. Biar aku terluka menunggu cintamu, biar aku derita menanti sang cahaya. Walau dihiris berdarah, hatiku takkan pudar. Biar terlepas arah pada cintamu, ku bersandar. Oh, berlari-lari mengejar bayangmu, aku tersungkur jatuh di pintumu. Walaupun tidak berdarah kakiku, aku pasrah dan terus menuju kelamnya jiwaku. Gelap gelita tanpamu, di sini aku sakit menantikan sebuah warga. Biar aku terluka menunggu cintamu, biar aku derita menanti sang cahaya. Oh, berlari-lari mengejar bayangmu, aku tersungkur jatuh di pintumu. Sekarang kita berada di daerah Teriang. Okey, Teriang ni adalah bandar sebahagian daripada bandar Temeloh, dalam kawasan Temeloh. Dan sekarang ni kita dengan seramai lebih kurang 30 buah motor Kanda Dinda Couple Riders akan menjamu selera di Udang Galah Orang Minyak. Ya, saya daripada Kuantan lebih kurang 4 buah tadi. Alhamdulillah cuaca mengizinkan. Dan sebentar lagi kita akan menjamu selera. Yes. Nama Zo daripada Kuantan. Kontak tadi. Okey, alhamdulillah. Berapa biji dia? Dalam 4 biji daripada Kuantan. Terus ke ni lah Cino tadi. First time saya datang sini. Makan ni first time? First time. Kasari tadi? Kasari pun first time walaupun duduk Kuantan. Ya. So far alhamdulillah, okay, smooth. Okay, semua jalan lancar lah. Hari kita ada dekat Gudang Galah Orang Minyak di Teriang. Okey, ini hari kita nak menjamu selera Gudang Galah. Okey, sebab kita tahu Gudang Galah ni tengah viral. Jadi kita nak support lah orang kita berniaga. So kebanyakannya kita datang daripada KL. So alhamdulillah tadi kita singgah dekat Pekansari Cenor. Dia breakfast kat sana, rehat. Lepas tu kita gerak dari sana dalam pukul 11.30. Ni kita baru sampai lah. So harap kawan-kawan kita yang hadir pada pagi ni dapatlah menjamu Gudang Galah Orang Minyak. Terbaik Kanda Dinda Couple Rider. Oh, sudah duduk ah? Sudah ada belum? Sudah ada? Gudang Galah Orang Minyak jadi ke orang minyak di Romli ke? Tu nak kena tanya kenapa dia masalah orang minyak? Dari tanya punca ni orang minyak. Kita tanya dari dia. Kita tanya lagi bagus. Guys, lama tak nampak macam mana guys? Tiba-tiba kita hari ni ada ah? Ada ah?
Oh, ni rambut panjang lah sekarang. Macam Silap on Seven lah. Okey lah. Ya cakap. Tak cakap. Oh. Okey bang ah. Jadi. Okey ah. Semua boleh minyak. Kenapa ada minyak? Tanya dia. Ada. Bagi meja ni bang. Siapa dah? Wakil ada lah, wakil. Ini pun ada ke? Mana ni orang ah? Ini awal punya orang. Awal. Tak guna. Ini pun orang Seremban ni. Dia dua tampal apa pasal? Oh, dua tampal. Mana boleh? Hitam putih ni colour. Banyak kerap kali makan di sini. Oh, lepas ni kita tampal pula. Kena tampal. Kasih tampal semua habis lah. Tutup lah. Jangan tampal atas ni ya. Tutup lah, kena tutup lah. Oh, tak payahlah. Okay, makan dulu je. Itu ah. Ya. Dah sampai tu ah. Dah sampai. Alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat. So kita dah sampai kita punya udang galah kita. Oh, besar. Harga dia ni 40 lebih lah. RM44. Ha? Udang memang bengkok. Tapi bagi saya dia rasa dia sedap pun, grade A. Memang berbaloi. Kalau sahabat-sahabat nak datang sini memang berbaloi ya. Saya makan ni apa ni ah? Masak petai, masak lemak petai. Udang masak lemak petai, udang galah. Dia bagi 3 udang galah, 1 telur dadah, 1 sayur-sayur full. So saya nak try dulu. Oh, memang padu lah pada. Oh, padu. Memang terbaik ni, memang terbaik. Oh, udang kan? Apa makan lah? Udang apa tu? Udang galah. Oh, ini mesti mewah ni. Oh, dah agak dah makan. Tapi sedap eh. Sedap kan? Masak lemak sedap kan? Memang sedap. Oh, ini mewah ni. Ini makan nombor 2 ni. Ini makan nombor 2, kerja nombor 1 ni. Kerja nombor 1. Ini asam pedas eh bang? Tak pedas. Oh, habis dah tinggal kita tinggal ni ya? Tinggal tu je. Lambat. Ingat yang gunting tadi. Macam yang gunting. Boleh makan apa ni? Patutnya udang galah. Mana udangnya? Udang tak ada. Udang habis? Ada dapat ayam mungkin. Tak order. Order ada. Kejap lagi. Kenyang kan? Ada udang ni. Oh. Kita Ni apa? Ini telur, ini udang cili, ini udang lemak. Tapi lemak tu sedap. Memang sedap. Okay, so sahabat-sahabat, kita baru saja selepas jamu selera di Udang Galah Orang Minyak. Jalan kaki pun boleh, dekat je. So kita orang nak pergi solat dulu di masjid yang terdekat tu. Bagi saya makanan kat sini memang okey, not bad lah. Memang sedap. Dia punya gulai lemak dia tu memang kita akan rasa lemak-lemak tu memang ngam. Okey, sekarang jam menunjukkan pukul 2 lah, Tok. Okey, pukul 2. Kita nak pergi solat dulu. Lepas tu dia orang cakap nak makan durian. Saya pun tak tahu. Kita orang follow je. Macam mana ada makanan dia? Makanan? Saya makan je.
Berapa rate? 9 per 10. Tinggi tu. Tinggi tu. Tapi sedap lah. 9 per 10 sedap lah. Boleh makan lah. Macam mana makan tadi bang? Okey, alhamdulillah hari ni Kanda Dinda seminggu kita pergi jalan ride ke Udang Galah Orang Minyak. Lepas tu kita jalan mengalir ke Temeloh, lepas tu mengalir ke Negeri Sembilan. Hari ni kita enjoy lah bersama dengan Kanda Dinda. Makanan so far so good, alhamdulillah. Tapi hari ni kita makan ayam pula. Tapi ada jugalah Udang Galah lah special untuk tempat ni. So far okey. Alhamdulillah. Perjalanan baik je, cuaca pun okey. Cuaca cantik. Cuma terik sikit lah. Terik lagi bagus lah daripada hujan. Hujan susah, dia pergerakan terbatas. Ni yang kali berapa dah follow KD bang? Saya dah ni kali kedua lah ikut KDCR ni. Yang pertama? Kali pertama pergi Kuantan. Oh, Pelindung eh? Ya, Pantai Pelindung. Saya tak pergi. Saya pergi. Ada pengalaman pahit dekat sana. Motor terbenam kat pasir. Oh, ya. So far makan je lagi bang ni? Makan bagus-bagus. Sedap tadi? Kita sedap. Udang galah besar-besar. Sedap lah, sedap. Sedap eh? Ya, okay. Minyak ya? Memang sedap. Saya pun dah banyak kali dah sampai ke sini. Dan apa yang mengecewakannya ialah sampai ke kini lah kita tak tahu asal usul nama Orang Minyak tu. Itu je yang saya nak tahu, tetapi malahnya toke dia yang comel hotel tu tak ada di sini. Dia comel ada apa? Bentuk comel daripada Siam tu. Ada. Next lah kita pergi. Lain kali lah kita pergi pula semula. Kita pergi kat Bentong pula. Lubuk Hantu. Udang Galah Lubuk Hantu. Dia ada branch dia yang nombor 2 di Bentong. Okey. Tempat biker spot juga tu. Alhamdulillah hari perjalanan bagus lah. Cuaca pun cantik. Kita bermula daripada BHP Gombak tadi pagi pukul 7.30 lah. So kita sampai ke pasar pagi Pekansari Cenoh dalam pukul 10 macam tu lah. Dan lepas beli-beli sikit sarapan kat situ, dan kita ke Udang Galah Orang Minyak. Sedap lah. Tapi alhamdulillah sedap dia. Yang ni sedap masak lemak. Ya. Masak lemak dengan tom yum pun sedap. Boleh recommend, highly recommended lah. Itu sama. Memang terbaik. Tapi punya toke dia masih lah. Toke orang Siam. Patutlah tom yum dia sedap. Toke orang Siam comel. Abang pernah kata comel. Alamak. So terbaik. Terbaik alhamdulillah. Alright. Lambai. Okey bang. Okey Ali. Jumpa lagi. Enjoy dapat ride bersama Kanda Dinda. Alright. Ya, hari Christmas. Alright. Okey bang, jumpa lagi. Bang Maras. Zul, orang baru. Kita racun saya bang. Bang, terima kasih. Kerana hadir di Udang Galah Orang Minyak. Steady brother. Bos, balik ya? Okey, jumpa lagi bos. Jumpa lagi. Ada masa jumpa lagi. Hati-hati, safe ride. Alright. Okey, baik. Jumpa gimana? Tadi ya. I'm walking on these silent roads, carrying dreams that feel too heavy sometimes. The world keeps changing like the wind blows, but I still chase the light behind the skies. Every fall, every tear teaches me to stand again without fear. 'Cause life is a mountain I'm learning to climb. Step by step I'll rise in my own time.
cuaca. Wah, betul je ni. Ha, goyang masuk. Goyang kita sampai Goyang, ingatkan berlumpur. Nasib baik tak berlumpur. Ha. Tenang sikit. Bawa GS hangkau macam-macam tu lah. Ha, GS kot. Oh, tak boleh sambil tinggi bro. Alah. Oh, betul GS kan? Ini baru kan lain benda lain tau. Lain lah. First time ni. Kita masuk kebun ni naik motor. Kalau berdua je risau lagi lah. Memang. Itu apa tu? Alam yang bunyi. Oh. Alam anjing. Oh, ada anjing ni. Oh. Oh, manual. Automatik anjing. Tu dia, durian sudah ready. Bawang rambutan pun ada. Oh, sedap ni sahabat. Hujan masuk tu golek belakang semua orang. Kata naik beja. Lalu dua yang dah boleh pegang. Naik beja sangat. Mana pun saking. Mami besar. Di lompat. Ada yang mentua tadi. Bagaimana ni buat ni? Bawa sana. Sana. Tu bawa tu. Bawa gang uni tu. Apa kaki durian ni? Abang Nazri. Ah, masuk. Mari. Oh, dia sudah sampai. Saya belanja. Hari ni Cik Den belanja durian tu. 1 kereta. Mari, mana? Mari. Durian. Mari. Kasih belanja. Parang. Alamak. Kata kena. Oh, air dah ada cak-cak. Okey, sahabat-sahabat. Ni kebun sahabat kita. De. Ni kebun dia masa kecil ni. Dia kau selalu main-main kawasan ni masa kecil tu kan? Konten sekolah situ. Mancing. Situ mancing tu. Kalau tengok ada tasik kat situ. Ya. So, kita kat mana sekarang dia? Ni kampung apa? Feda Lui Muda. Feda Lui Muda. Ini Feda Lui Muda. Bahau kan? Bahau. Negeri Sembilan lah. Kita dah masuk Negeri Sembilan lah. Wah, memang sempoi sini. Dia sejuk, relax je. Oh, lama lah tak masuk hutan macam ni. Kat sini sahabat-sahabat ada tasik tu. Ada paya. Ni dia paya dia. Ada ikan ni. Ha? Mana dia? Mana? Oh. Durian king kampung ni. King kampung. Ambil kita ambil dia juga. Jimat cemrak semua. Oh, itu dia. Berbaloi. Siapa tak tahu King? Ni apa ni? Terbaik. Brand apa? Apa nama ni? Ini kuang-kuang ni di 24 ni. 24. Sama. Betul. Ni 3 orang ni kaki durian ni. Berapa lama? Memang biasa lah. Mandar dia. Tahun ada. Mandar dia. Ini, apa pakai dia ni? Makan durian? Makan. Awal lama. Buat apa? Otai. Tepuk lah sikit kat brother ni kupas. Kita tahu makan je. Kasih satu tepuk. 1, 2, 3 tepuk. Raja buah. Tumpul lah pisau. Lasai orang lain buka dah 10 biji dah. Bawa 1 biji tumpul lah. Oh, ini dia. Brother. Mio, sini boleh nak Mio, cross boleh ah. Ini Musangking. Woi, Musangking oh. Sini ah, woi, sini ah. Ini Musangking. Yo, selalu boleh jalan Oh, banyak ah. Woi, brother, Musangking, Kok. Lapik. Ya kan? Di pagi dia dah makan durian. Dah abang, hati-hati dia ni. Manis. Salam, Jeff.
Ayah ke KD ke? Ha? Tu. Terima kasih. Tuan tanah datang ni. Siapa niat makan free tadi? Tak ada. Tabung. Saya tak salah sih, Dia salah dulu. Jumpa kat kebun, jumpa anak. Patut anak balik rumah. Anak pergi kebun je. Habis. Mana gurau? Habiskan Kak buka banyak ni makan. Kau habiskan. Melunjur dah. Abang Sam tolong buka, Abang Sam dah kena makan. Dia tak apa, dia dah tengah makan dah. Makan. Tak apa. Mana tuan tanah tadi? Besok ada ni sedang cuti pun. Minta satu tuan tanah. Malah panjat. Ambo patah ke. Boleh datang dah nanti. Naik dah pakai tu. Nampak orang ni pun nampak betul lah. Depan ni. Ya, meriah. Habis dia tetap bulan sini habis saja. Habis. Lepas ni. Saya seorang ah. Rumah tak ikut. Makan lagi. Makan lagi. Sama sembang ni. Terima kasih kerana dinner. Memberi kesempatan kan. Terima kasih kat dia. Terima kasih dia. Saya mewakili Kandil Dinner ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Tanah, iaitu De dan juga family ayah dia pada sekali. Kita bagi satu tepukan sekali. Terima kasih Encik, terima kasih Encik. Bagi saya ini satu pengalaman yang sangat menarik. Kita masuk adventure kan. Stiker kau main adventure masuk sikit bising. Stiker adventure kan. Azwan buat adventure tepi kan. Tu pandai. Masuk ni bising. Okey, dan juga lepas ni kalau mengikut dia nak bawa pergi makan cendol kan. Bayus Cakap dekat Gunung Angsi. Dekat Gunung Angsi. Cendol tu cendol Ulu Bendul rasanya. Okey, apa ni seperti saya rasa semua dah tahu kan. Tahun depan pada 3 dan 4 hari bulan kita ada buat trip ke pulau-pulau di Melaka. Saya rasa Cik Azwan kita dah maklumkan dalam kita punya group tu, dalam WhatsApp group. Kita masih buka lagi tawaran siapa yang nak join sehingga besok pagi sebelum pukul 10 pagi lah. So siapa yang dah akhir lah. Ini pun sebenarnya diajak oleh Abang Yus kita. Berkali-kali diajak sebenarnya. Saya okeylah tahun ni lah kita. Kali ni lah kita join. So selamat perjalanan semua. Nama saya Nizam, rumah saya nama Jana. Mari sini. Kutik. Jangan sangat. YouTube. Sudah. Patah. Hati-hati. Cepat lepas ni. Lepas je lah. Cemuk lah. Allah. Habis lah semua. Terputus nafasku, tidak berdaya lagi, masih mencari jalan sendiri. Terhenti nadiku, aku semakin lemas, masih mencari jalan kembali. Di panah kemelut jiwa meronta kini, masih terpagar kata sendiri. Digusur irama alun pidana dunia,
apa nama bang? Sini Ulu Bendul. Okey, Yus, kau depan Yus lah. Kau lead. Aku lead. Memang ah. Tak je, Sat. Lepas tu kita kena balik. Yus lead, you lead. Tersesatku dalam kesamaran. Terkunci bicara, kemana arah hilang layarku terdampar, mencari-cari diriku yang hampir hilang. Bang. Jumpa lagi bang. Selamat ah. Ada? Jumpa lagi bang. Jumpa lagi. Bagi kamu. Okey. Balik semua balik Tak tahu, jom. Aku tak pergi Balik Balik. Apa lah pergi tengok. Bang, balik apa? Dia balik kau. Okey, balik ada hasil malam ni. Okey, baik. Jumpa lagi, brother. Okey. Alright. Okey, jumpa lagi semua. Bye bye. Jadin mau balik ah? Balik. Ramai. Okey, jumpa lagi lah semua. Balik ada hal sikit ni. Nak keluar makan. Terputus nafasku, tidak berdaya lagi, masih mencari jalan sendiri.